Saya tak sebut nama siapa-siapa pun. Kenapa saya kena saman fitnah juga? Dalam satu kes, seorang pengguna Twitter ni dia post laki, bini, gila. End of story. 6 perkataan sahaja. Nama pasangan tu tak disebut langsung. Tapi dia tetap kalah saman fitnah di mahkamah. Masa tweet ni dibuat oleh defendant, pasangan tersebut memang tengah viral pun dekat social media. Dan beberapa minit sebelum tu, defendant ni dia ada buat posting yang lebih kurang, lepas ni kalau nak kutuk jangan sebut nama. Bukan tu sahaja, selepas itu defendant ada juga buat posting lain dengan caption lelaki gila, perempuan gila. Siap sebut, benda tu mungkin turun kepada anak pasangan suami isteri tersebut. Bila kes ni dibawa ke mahkamah, defendant kata tweet tu bukan pasal pasangan tersebut. Katanya, dia sebenarnya tengah maksudkan jiran dia yang tengah bergaduh. Tapi, mahkamah takkan tengok satu tweet sahaja. Mahkamah dia akan tengok keseluruhan konteks. Isu yang sedang viral, masa tweet dibuat, apa yang ditulis sebelum dan selepas, dan bagaimana pengguna Twitter yang lain terus faham siapa yang dimaksudkan oleh defendant. Dan dalam kes ni, mahkamah putuskan bahawa walaupun nama plaintiff tak disebut secara jelas, secara terang-terangan, tapi orang masih boleh tahu siapa yang sedang disindir. Dan dalam kes ni, alasan yang perkataan gila tu cuma bahasa santai pun mahkamah tak terima. Sebab dalam kes ni mahkamah tengok konteks ayat tu yang memang membawa maksud yang negatif terhadap pasangan suami isteri tersebut. Jadi dalam kes ni, defendant diperintahkan untuk membayar RM15,000 kepada setiap plaintiff dan membuat permohonan maaf secara terbuka, dan defendant juga dikenakan kos sebanyak RM30,000. So pengajaran daripada kes ni, tak sebut nama tak semestinya anda selamat. Kalau orang lain, pihak ketiga masih boleh teka, masih boleh faham siapa yang anda maksudkan, anda masih berisiko berdepan dengan saman fitnah. Anda difitnah ataupun anda disaman disebabkan anda memfitnah, boleh hubungi kami di bio. Sejak 2016, we never fold. Built this house on strategy, watch the opposition break. Blueprint on the glass desk, every move that I make. Excellence, passion, precision.